Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, mulai daripada nikmat keislaman, keimanan, ketakwaan, kesabaran, ketenangan, kesihatan yang baik, persahabatan yang baik, kejiranan yang baik dan berbagai nikmat yang tidak terkira. Khususnya pada pagi ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu lagi dalam sesi pengajian tilawah, tafsir, tadabbur ayat-ayat Qul. Alhamdulillah pada sesi yang lepas kita dah habis ayat berapa 100 berapa 120 120 21 semua dah habis. Alhamdulillah. Hari ini kita akan masuk kepada ayat baru, iaitulah ayat 135 dari surah Al-Baqarah. Ayat 135 surah Al-Baqarah. Jadi ayat ni kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang bermaksud, dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi dan Nasrani, nescaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia, iaitu Ibrahim, dari golongan orang musyrik. So, ayat 135 surah Al-Baqarah. Ayat kita dah baca tadi dan juga dia punya maksud dia, terjemahan dia. Kalau kita lihat ayat ni, dia adalah lebih kurang sama dengan ayat sebelum ini, di mana di ayat, tak silap saya berapa ayat nombor berapa, yang di mana mereka kata wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk syurga melainkan sesiapa yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. So dekat sini mereka mengajak, seolah-olah mengajak, kamu berpeganglah dengan agama Yahudi dan Nasrani, maka kamu akan dapat hidayat ataupun kamu mendapat petunjuk. Kemudian Allah SWT suruh bagi tahu kepada Muhammad SAW, bagi tahu kepada mereka, katakan kami tidak akan mengikuti agama Yahudi ataupun Nasrani. Sebaliknya, kami akan mengikuti agama millah yang kita pernah sebut sebelum ini, millah Ibrahim, agama Ibrahim yang lurus, yang betul, yang suci. Hanif, kata Hanif ni boleh membawa beberapa maksudlah. Antaranya yang di sini agama yang benar, agama yang suci, agama yang lurus. Dan dia, iaitu Ibrahim alaihissalam, bukanlah dari golongan orang-orang yang musyrik. So, itu ada kaitannya dengan ayat yang sebelum yang kita dah baca tadilah. Jadi kalau kita lihat di sini, Ibnu Katsir pertama sekali dia menyebut kenapa ayat ini diturunkan. Kenapa ayat ini diturunkan? Dia membawa datang satu kisah ataupun satu peristiwa yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Sumber yang beliau mengambil riwayat adalah daripada Sirah Ibnu Hisham.
Sirah Ibn Hisham, di mana dalam riwayat itu disebut Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq. Pernah kita sebut kan apa itu Sirah Ibn Hisham kan? Suatu ketika dulu, iaitu antara kitab sejarah, kitab sirah yang awal-awal sebelum ada kitab sirah-sirah yang berikutnya. Kemudian kitab itu walaupun Muhammad bin Ishaq tak sempat untuk menyempurnakannya ataupun tidaklah meletakkan semua maklumat sejarah itu dalam kitab beliau oleh beliau sendiri, sebaliknya diletakkan oleh ataupun dikumpulkan maklumat-maklumat Ibn Muhammad bin Ishaq ini oleh anak muridnya yang terkenal dengan nama gelaran Ibnu Hisham. Jadi kalau ada buku sejarah sekarang ini berkaitan dengan sirah Nabi SAW, maka kita panggil dia Sirah Ibnu Hisham. Dan yang asalnya adalah daripada Muhammad bin Ishaq. Jadi Ibnu Katsir mengambil satu riwayat daripada Muhammad bin Ishaq meriwayatkan, disebut di sini Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas. Katanya Abdullah bin Surya Al-A'war pernah berkata kepada Rasulullah SAW, petunjuk itu, iaitu Al-Huda, kita dah huraikan panjang lebar mengenai Huda kan. Innal huda, inna hudallahi huwal huda. Sebelum ayat ni kan, pada sesi yang lepas kan, ingat lagi tak? Inna hudallahi huwal huda. Petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenar. Itu ayat ke berapa yang kita ambil tu? Apa itu? 11. 100 subah. Wala ini taba'ata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ayat 111. Qul inna hudallahi huwal huda. Itu tak silap saya bulan 10. 15 hari bulan 10 kita habis ayat tu. Bersambung dengan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Ya, jadi ayat tu kita dah huraikan panjang lebar. 120 ya? Okey, 120. 120 dan 121. Okey, so itu kita dah jelas lah maknanya ini pun, ayat ini pun dan ayat sebelum itu pun, ayat sebelum itu yang kita bicarakan dalam, itu ayat berapa saya tak ingat, kena cari balik. Ayat yang menyebut wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ingat lagi tak? Itu ayat berapa? 111. 111. Okey, lepas tu 120 dan 121. So kalau kita lihat semua ayat ni berkisar mengenai apa orang kata hidayat yang sebenarnya, hidayat siapa. Cuma dalam bentuk yang berbeza-beza lah. Kalau yang dalam ayat 111 tu, tidak ada orang yang akan masuk syurga melainkan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kita lihat ayat 120 dan 121, di mana orang-orang Yahudi mereka tidak akan reda mengikuti ajaran Muhammad SAW. Mereka akan reda dengan apa yang mereka anuti, iaitu agama Yahudi dan Nasrani. Jadi yang itu pun kita dah huraikan panjang lebar. Mereka inginkan umat Islam mengikuti ajaran mereka, dan kita pernah sebut mereka sebagaimana amaran yang diberikan oleh Nabi SAW, di mana
akan datang masa umat Islam akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kita pun akan turut masuk juga. Maknanya dalam arti kata yang lain, sehingga bukan bukan benda-benda yang besar saja, sehingga benda-benda kecil pun kita turut mengikuti mereka. So itu ayat 120 dan 21. Kemudian ayat yang hari ini sama juga yang membawa maksud di mana orang-orang Yahudi mendakwa bahawa petunjuk yang ada pada mereka ataupun manual hidup yang ada pada mereka yang kita pernah sebut buku hidayah, kan? Buku hidayah, kitab Al-Hidayah. Petunjuk itu adalah apa yang mereka anuti. Jadi di sini pun Allah Subhanahu Wa Taala menafikan ataupun suruh bagi tahu kepada mereka bahawa apa yang kami anuti itulah jalan yang benar dan bukan seperti mana kepercayaan orang-orang Yahudi. So, Ibnu Katsir bawa datang satu riwayat seperti yang saya sebut tu tadi daripada kitab Sirah Ibnu Hisham ataupun Muhammad bin Ishaq. Dia kata orang yang tanya ataupun menyebut benda ini adalah seorang yang bernama Abdullah bin Surya Al-A'war. Dia ni orang Yahudi. Abdullah bin Surya Al-A'war Al-Fatyuni. Kan macam tu kan disebut kan? Abdullah bin Surya Al-A'war. Kemudian kalau dalam teks Arabik dia ada tulis Al-Fatyuni. Al-Fatyuni. Okay. So dia datang kepada Nabi SAW. Dia kata benda yang sama juga sebelum ni, iaitu mal huda illa ma nahnu alaih. Tidak ada petunjuk melainkan apa yang kami anuti. Oleh itu wahai Muhammad, kamu ikutlah kami. Kamu akan berada di jalan yang benar. Begitu juga orang yang Nasrani menyebut macam itu, cuma dia tak sebut siapa dia. Yang nama yang disebut itu adalah orang Yahudi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Itu saja. Iaitu nak menunjukkan, riwayat ini nak menunjukkan sebab apa? Sebab turunnya ayat 135. Faham walaupun dia sebut secara ringkas, tapi kalau kita lihat kepada kitab-kitab yang menyebut, cerita dia panjang lagi lah. Okay? Jadi di sini ini respon Allah Subhanahu Wa Taala kepada dakwaan seorang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, di mana orang Yahudi itu disebut namanya sebagai Abdullah bin Surya Al-A'war Al-Fatyuni. Siapa dia sebenarnya? Kalau ikut riwayat yang ada, dia begini. Cerita dia agak panjang, cuma saya ringkaskan begini. Al-Fatyuni. Tak apa, tak ingat tu pun tak apa. Ingatkan Abdullah bin Surya. Al-A'war. Al-A'war tu buta. Al-A'war tu adalah buta. Wallahu alam, tak ada penjelasan, cuma makna dia tu biasanya dia akan sebut macam itulah, Al-A'war maknanya buta. Sama ada dia betul-betul buta atau tidak buta, tak ada maklumat. Okey, kadang-kadang dia orang panggil gelaran begitu je. Al-Aswad, kadang-kadang ada Al-Aswad. Al-Aswad maknanya hitam, tak semestinya dia itu hitam. Kan? Jadi itu biasalah. Okey. Jadi siapa dia Abdullah bin Surya ni? Diceritakan dalam beberapa kitab hadis, antaranya kitab hadis Sunan Al-Baihaqi. Sunan Al-Baihaqi disebut cerita dia di mana masa Nabi SAW mula-mula datang ke Madinah, di sana ada dua orang Yahudi lah, perempuan lelaki telah berzina, ya. Dan berzina dalam arti kata mereka bukan apa orang kata, macam mana nak sebut
yang sudah berkahwin. Maknanya lelaki dan perempuan yang sudah ada rumah tangga, yang sudah berkahwin, mereka melakukan zina. Jadi walaupun orang-orang Yahudi ni tidak mahu menerima agama Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, tetapi mereka tahu dia itu adalah Nabi. Jadi mereka cuba nak mendapatkan apa yang Nabi Muhammad akan bertindak mengenai orang Yahudi ini. Maknanya apa hukuman yang dibawa oleh Muhammad SAW. Adakah sama dengan kita ataupun tak sama? Jadi pendekkan cerita, yang Abdullah bin As-Suriyah Al-A'war ini, dia adalah dikira antara padri-padri, pendeta. Padri ini kepada Kristian kan? Pendeta Yahudi. Sama seperti mana yang kita pernah sebut sebelum ni. Siapa dia nama dia? Pendeta Yahudi yang masuk Islam? Abdullah bin Salam. So sama geng lah. Sama rombongan, sama batch yang datang daripada sana. Pendekkan cerita, sebab mereka bawa mereka nak Nabi SAW berhukum dengan apa hukuman dia. Apa dia punya hukum lah. Sama ada rejam ke, ataupun sebat dengan tali ke, atau apa-apalah. So Nabi SAW dia suruh bawa datang kitab kamu. Kitab Taurat kamu bawa datang. Okey. Jadi bila bawa datang Taurat, Nabi SAW minta dia orang baca. Nampak gayanya dia bukan buta lah, sebab dia ni boleh baca. Kan? Dia suruh baca. So dia ni lah orang yang baca. So bila dia baca macam kita baca ayat Al-Quran kan? Bila tiba kepada ayat di mana ada menyebut hukum rejam kepada orang yang sudah berkahwin, dia tutup dengan tangan. Dia tutup dengan tangan, seolah-olah tutup dengan tangan, dan dia terus baca space lah, ada space dekat situ. Macam mana dia tukar, Wallahualam lah. Lepas tu dia baca macam seolah-olah tidak ada hukum rejam di dalam kitab Taurat. Lepas tu Abdullah bin Salam ada dalam majlis itu. Dia kata, boleh lah engkau angkat tangan tu. Angkat tangan tu enggak bacalah. So bila ada dekat situ, angkat tangan, maka dia bacalah apa yang tercatat, disebutlah maknanya orang yang sama macam hukum dalam Islam, di mana kalau orang yang dah muhsan, dia panggil muhsan ya kalau dalam bahasa Arab, yang sudah berkahwin, kalau dia berzina atau dipanggil muhsan. Muhsan maknanya dia tak perlu pun nak berzina pun dengan orang lain kan. Dia dah ada isteri, suami dah ada, tapi kenapa nak pergi berzina? Jadi itu dipanggil muhsan. Jadi bila dia angkat tangan, dia baca, maka di situ ada hukum rejam. So Nabi SAW pun menghukum mereka seperti mana yang terdapat dalam kitab mereka. Kitab walaupun tak pakai, walaupun hukumnya sama, ini sama juga dengan hukum yang kamu ada dekat situ. So lepas tu, so mereka berdua dikena rejam lah. Lepas tu Abdullah bin Suriyah ni dikatakan dia masuk Islam. Dia katakan masuk Islam, tetapi selepas dah hukuman itu, sebab dia dapati benda yang sama di dalam ajaran Nabi pun sama, di ajaran itu pun sama. Lepas dah masuk Islam, lepas tu dia murtad balik. Maksudnya sebab tu ada satu ayat yang turun yang mengatakan cepatnya mereka murtad. Ada ayat kat mana saya tengok tadi. Ini dalam Sunan Baihaqi lah. Sunan Al-Kubra. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 41. Ayat 41 dia kata summa kafara ba'da zalika ibnu Suriyah. Bila dia murtad balik, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkan ayat ya ayyuhar rasul. So seolah-olah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hukum yang begitu, sepatutnya Abdullah bin Suriyah dan orang-orang yang yakin dia akan masuk Islam,
Lepas masuk Islam, pasal dia apa orang kata, dipengaruhi balik oleh orang-orang pengikut-pengikut dia. Maknanya apa yang berlaku kita tak tahulah, tak ada cerita. Cuma dia keluar balik daripada Islam. Kemudian turun ayat yang mengatakan, wahai Rasul, janganlah kamu bersedih alladzina yusari'una fil kufr, mengenai orang-orang yang segera masuk kufur balik. Sampailah ayat sama'una liqaumin akharin lam ya'tuka, surah Al-Maidah ayat 41 sampai berapa? 41 lah, complete ayat tu. Panjang kot ayat tu. Panjang sebab dia putus-putus di sini, saya nampak macam panjang. Berapa lain? 9 lain. Yalah, sebab di sini dalam saya tengok dalam hadis dia putus-putus, maknanya panjang ayat tu. Jadi menerangkan, menunjukkan bahawa Abdullah bin Suryah masuk Islam, kemudian dia kembali balik ke agama dia dengan cepat. Kerana apa? Wallahu alam lah, tak ada disebut sebab-sebab dia. Kerana apa itu? Kerana yang ada disebut dia keluar balik Islam. Okey, jelas Jadi itulah apa itu, peristiwa yang dibawa datang oleh Ibnu Katsir untuk menjelaskan turunnya ayat 135 dari surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Maidah ada ayat 1 ni. Jadi betul ayat ni Yahudi dia masuk Islam. Tapi hati dia tak ada Islam. Ini dia terangkan tentang Muhammad Abdullah bin Suryah. Mungkin sebab di dalam kitab dia tak ada, dalam cerita ni tak ada dalam kitab Bukhari ke Muslim ke tafsir lain pun tak ada. Cuma ada dalam, saya cari tadi, di dalam Sunan Al-Kubra di Imam Al-Baihaqi. So ada beberapa riwayat lah di situ. Okey, jadi kalau dia kata itu apa, terjemahan kan? Okey, so kita kembali balik kepada isu berikutnya, di mana disebut tadi. Okey, kemudian ayat ini diturunkan kepada Suria, mengenai Suria, sehinggalah turun juga ayat lain wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanif thumma qissa ila qauli ta'ala tilka ummatun qad khalat, sampai akhir muka surat tu, tilka ummatun qad khalat. So ayat ni turun, wa qalu kunu hudan aw nasara, itu ayat 135 sampai akhir ayat juzuk kedua. Juzuk kedua tahu kan, sayaqulu sufaha kan, sayaqulu sufaha minan nasi. So boleh dikatakan apa yang saya gambarkan, maknanya sampai akhir muka surat itulah, satu muka surat. Ayat berapa? Ada pun Quran kat sini. Okey, kalau kita lihat dalam mushaf ni, muka surat 21, daripada awal muka surat sampailah ke akhir muka surat, iaitu ayat 141. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat
walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. So semua ayat tu turun pada untuk menjelaskan keadaan apa itu yang apa yang kita sebutlah peristiwa itu. Okey? Boleh faham Boleh tak? Jadi ayat 135 sampai 140 tentang peristiwa ni lah. Tentang peristiwa tu. Tentang peristiwa Abdullah bin Surya yang mendakwa bahawa mereka berada apa yang mereka anuti itu adalah ajaran yang betul. Jadi Allah SWT menafikan dakwaan mereka. Okey? Puan Nur Salina. Nur Salina ke apa? Dah lupa dah. Nur Haliza. Noraliza. Okey. Haji Zakaria, apa khabar? Okey. So kita pergi jauh sikit daripada tu. Jadi turunlah wa qalu kunu hudan aw nasara, dan mereka berkata hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, nescaya kamu mendapat petunjuk. Qul bal millata, dan firmannya berikutnya, qul bal millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad. So ini ayat inilah yang ada perkataan qul. Qul, katakan wahai Muhammad, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, hanif. Ini agama Ibrahim yang betul. Jadi sekarang ni, selepas itu dari segi terjemahannya macam tu. Tapi Ibnu Katsir seperti biasa, dia nak bawa pendapat-pendapat ulama, apa maksud hanif? Apa maksud hanif? So dia bawalah ada beberapa pendapat, antaranya pendapat Muhammad bin Ka'ab dan pendapat Khusaif. Ada 1, 2, 3, 4 pendapat. 5 pendapat. Semuanya huraiannya berbeza-beza, tapi maksudnya membawa maksud yang sama. Okay, kita lihat apa pendapat. Mungkin kalau kita baca teks tu mungkin kurang keliru lah, sebab dia sambung-sambung kan. Saya dah pecah-pecahkan dia punya tu. Pendapat pertama, iaitulah pendapat saya baca dulu artinya kami tidak mau mengikuti apa yang kalian serukan. Kami dekat sini siapa? Kalian, iaitu Nabi Muhammad kata kepada orang-orang Yahudi, kami tidak mahu mengikuti apa yang kalian serukan, iaitu memeluk agama Yahudi atau Nasrani, kerana ajaran kamu memang tidak benar. Kerana apa? Kerana telah mengubah ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa AS. Sebaliknya kami akan tetap mengikuti agama Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Sebab Nabi Muhammad yang menjawab kepada mereka. Agama yang kami anuti ini bukanlah sesuatu yang baru. Sebaliknya, dia satu bentuk, apa orang panggil? Reformasi. Reform balik. Reformasi ni istilah lain lah. Haji Zakaria, reformasi lain maksud kan? Lain. Reform lain kan? Jadi dia kata, agama yang kita anuti sebenarnya agama Nabi Ibrahim AS. Boleh dikatakan kebanyakan syariat pun sama macam Nabi Ibrahim AS. Cuma mungkin ada setengah-setengah yang benda-benda syariat yang baru lah. Tapi dari segi akidahnya sama. Kan? Betul tak? Betul kita betul? Akidahnya sama, iaitu apa dia? Mengajak menyembah Tuhan yang satu. Itu saja. Tauhid. Tauhidnya sama. Baik Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mana-mana Nabi semua bawa. Tak ada siapa pun yang mengajak sembah berhala ataupun menyekutukan Allah SWT.
Mungkin dia punya syariat dia mungkin berbeza sedikit. Itu kita tak tahulah, tak tahu detail. Tapi yang jelasnya adalah kita menganuti agama Ibrahim AS. Jadi seperti yang kita pernah sebut sebelum ni, agama yang dibawa oleh Ibrahim AS di dalam pertengahan jalan itu sudah dicemari. Dicemari dengan berbagai benda. Baik dalam bidang akidah pun telah dicemari, baik dalam bidang syariat pun dicemari juga, kan? Jadi kena buat pembersihan. Macam kita juga sekarang ni. Ada tak siapa-siapa yang boleh claim yang apa yang dianuti oleh kita ini betul-betul 100% adalah tulen seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW atau sudah dicemari, kan? Kalau dicemari memang jelas menunjukkan sudah dicemari. Karena kadang-kadang kita tengok yang ni buat macam ni, yang tu buat macam tu, yang tu buat ni. Ada 1001 macam. Dulu pernah kita cerita, kan? Mila dengan nihal tu, kan? Baik dari segi dalam akidah dan begitu juga dari segi amal ibadatnya, syariatnya. Yang tu yang penting. Pertama, yang akidahnya kena betul. Yang kedua, syariatnya seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW tanpa ada pokok tambah di situ. Jadi dalam kes mengenai Nabi Ibrahim AS sudah dicemari. Macam mana, siapa yang mencemarkan? Orang yang mula-mula. Mungkin syariatnya mungkin banyak dicemar sebelum, tapi yang cemar akidahnya. Mula-mula, berlaku bila? Pernah kita sebutkan dulu, kan? Satu kisah. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai, secara tepatnya kita tak tahu bila masanya, tapi saya rasa dalam mau tidak lebih daripada 2000 tahun lah. Sebab di antara Nabi Ibrahim AS ke Nabi Muhammad, berapa keturunan? Yang tu kita sedikit kena tahulah juga. Berapa keturunan? Ada lebih kurang 60 keturunan. Itu kena tengok secara terperinci lah. Saya tak ingat secara terperincinya. Kita kena tengok dekat mana Amr bin Luhai ni. Sama ada sebelum Adnan atau selepas Adnan. Adnan biasa dengar, kan? Nak cari kejap. Kejap, saya cari kejap. Mana punya Adnan? Ada tak? Saya ada dia punya tu. Tapi kena cari dululah. Selepas. Okey. Jadi selepas lah. Okey. Di sini dalam saya punya ni tak jumpa lagi. Tak apa. Ala kulli hal, dia antara Adnan sampai kepada Muhammad, dia ada lebih kurang 20 datuk nenek. Maknanya 20 generasi lah. Okey. Yang tu yang apa orang kata, yang lebih pasti, lebih betulnya. Adapun daripada Adnan kepada Nabi Ibrahim ada lebih kurang 40 generasi. Dan yang tu, nama-nama yang disebut dalam nak menentukan generasi ini, ada perselisihan lah.
yang boleh dikatakan pendapat majoriti 20 itu lebih tepat banding dengan 40 lagi kurang maklumat. Tapi keseluruhannya daripada Muhammad SAW kepada Ibrahim ada lebih kurang berapa? Lebih kurang 60. Okey, kita menganggap sekarang ni kalau kita tengok dalam TikTok kan ada macam-macam maklumat sejarah kan yang siapa biasa dengar? Biasa dengar tak? Yang sekarang ni dia orang kaji balik sejarah sampai kepada Nabi Adam dan termasuk tanah air Malaya. Kita ni berasal daripada mana? Siapa dia? Tak dengar? Okey. Ha? Prof? Siapa? Prof Saleha. Dia tu anak murid saya sebenarnya. Tapi dah jadi macam, yalah kadang-kadang maklumat sejarah itu kita tak boleh nak firm, tak boleh nak kata kajian aku yang betul. Sebab benda-benda tu maklumat kita tak ada. Kemudian maklumat itu ditulis orang. Apa? Empirical. Yalah. Jadi nak kata tu maknanya okeylah, itu pendapat je. Nak kata betul tak betul, wallahu a'lam. Jadi timbul kontroversial lah mengenai cara ni nak tu semua. Okey, al-muhim, so jadi kita ambil secara secara umumnya. Betul tak betul wallahu a'lam. Tapi itulah yang disebut dalam kitab-kitab ni, dan itu pun kajian. Kalau kita nak buat kajian daripada kita kepada Nabi Muhammad SAW sendiri pun macam-macam masalah, kan? Apalagilah kajian yang sebelum itu. Jadi apa juga kajian yang sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau sekiranya tersebut dalam Al-Quran ataupun hadis dan telah dikonfirm hadis tu hadis yang betul, boleh kita terima. Hatta maklumat yang tadi itu pun bukan terdapat dalam Bukhari dan Muslim, ataupun dalam kitab-kitab yang lebih authority dia dapat Sunan Al-Baihaqi, dan Sunan Al-Baihaqi ini banyak juga riwayat bukan hadis. Okey, tapi kita menganggapnya sebagai satu rujukan, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Okey. Jadi pendekkan cerita, katakan saya sebut tadi ada berapa? 60 datuk nenek mereka. Katakan setiap generasi itu, walaupun kadang-kadang kita kata mereka hidup lebih daripada 100 tahun. Betul tak? Semua umat mereka hidup lebih daripada 100 tahun. Betul ke tak betul? Tak semestinya betul. Kan? Nabi Isa meninggal tahun berapa? Nabi Zakaria umur dia berapa tahun? Jadi ada di sana yang mati macam kita juga. Ada juga yang hidup lebih daripada 100 tahun. Tapi kita ambil average. Average 100 tahun. Kalau ada 60, setiap generasi itu kalau kita kata average dia 100, so 60 kali 100 berapa? Berapa tahun? 6,000. Okeylah. Walaupun itu satu angka yang besar, tapi katakan kita ambil kurang sikit, 5,000 tahun. Tak payah ambil 6,000 dah banyak sangat kan? Kita kurang sikit. Katakan 5,000 tahun dalam kita dengan Nabi Muhammad SAW berapa ribu tahun? Baru 1,500 tahun. Hampir kan? Hampir 1,000. Dalam jangka masa begini pun dah berlaku macam-macam. Apalagilah kalau sudah 6 atau 5,000 tahun. Lebih-lebih lagi cara cara memelihara maklumat itu bukan macam zaman sekarang. Kan? Ya. Yang kita punya maklumat berkaitan dengan Nabi SAW, berkaitan dengan sejarah dan sebagainya, yang menjadi dijaga ketulinan dia kerana apa? Kerana adanya kenapa? Kenapa kita punya ini, kita boleh kata bangga dengan kita punya ni lebih tepat dan lebih betul? Kerana apa? Kita kena tahu kenapa.
Agaknya kenapa? Kerana umat Nabi Muhammad SAW lebih berhati-hati dalam menyimpan maklumat. Kan? Kita tidak akan ada maklumat-maklumat macam ni kalau kita tak ambil berat mengenai Nabi SAW. Sebelum ni siapa ambil berat mengenai Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria semua? Cuma kita ada maklumat berkaitan dengan Nabi-Nabi itu seperti mana yang tercatat dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Adapun mengenai maklumat mengenai sejarah hidup Nabi SAW, pada awalnya mereka tak catat pun. Yang mereka catat mula-mulanya apa? Iaitu hadis-hadis Nabi SAW. Hatta di zaman Nabi pun tak tercatat hadis-hadis kan? Melainkan sebahagian kecil sahaja yang dicatatnya. Yang semuanya daripada mulut ke mulut. Jadi bila kita sampaikan maklumat daripada mulut ke mulut, so untuk berlaku kesilapan itu lebih banyak. Betul tak? Jadi tapi disebabkan Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad yang terakhir, jadi di situ ulama-ulama memberi perhatian yang serius dalam memelihara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sebab itulah timbulnya catat hadis dan sebagainya, recording dan sebagainya kan. Mana ada dalam satu ilmu yang lain, ada tak orang concern about ni, siapa itu Abdullah bin Surya, siapa itu Abdullah bin Salam, siapa itu Abu Hurairah, siapa itu Abu Bakar As-Siddiq, siapa itu ini dan itu, siapa itu Imam Syafi'i, siapa itu Abu Hanifah, dan daripada awal sampai sekarang. Siapa yang concern? Siapa yang concern? Orang yang mempelajari hadis. Orang yang tak mempelajari hadis, dia tak concern pun. Kan? Maklumat-maklumat ni yang kita selalu tak begitu prihatin. Kalau maklumat dalam ilmu fiqh ke atau ilmu sejarah ke, dia orang tak concern. Dia orang tak concern about mengenai apa? Mengenai tarikh hidup, tarikh mati seseorang, melainkan dalam ilmu hadis saja. Dalam ilmu lain tak ada. Nampak tak? Jadi disebabkan itu, jadi kita mengambil berat mengenai maklumat-maklumat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bagi apa? Bagi amaran. Jangan kamu mereka-reka cerita mengenai diri aku. Walaupun benda tu baik. Kan? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang tipu ke atas aku, maka dia akan sediakan tempat duduk dia di dalam neraka. Jadi lafaz-lafaz macam ni yang menyebabkan orang-orang yang menuntut hadis, mereka takut tersilap. Bila takut tersilap, mereka seolah-olah mereka hadis. Bukan mereka semata-mata saja, tak, hatta tersilap pun mereka akan bimbang, takut-takut ianya termasuk dalam hadis palsu yang kita cerita awal tadi kan. Apalagilah kalau orang daripada mula-mula mereka nak mencipta satu hadis yang palsu. Jadi pendekkan cerita, cerita dia panjang lah, mungkin sebelum ni kita pernah cerita juga bagaimana sejarah penulisan hadis dan sebagainya kan. Jadi maklumat sebelum Nabi Muhammad SAW yang kita anggarkan daripada Nabi Ibrahim AS tu lebih kurang 5,000 tahun atau 6,000 tahun, sudah tentu berlaku banyak apa? Banyak perubahan. Nampak tak? Banyak perubahan. Disebabkan banyak macam-macam sebab lah. Kerana tak ada siapa yang berpengetahuan. Kalau melainkan yang sebelah Syam. Sebelah Syam, sebab Nabi selepas Nabi Ibrahim yang selepas Nabi Ibrahim siapa menjadi Nabi? Nabi Ismail. Nabi Ismail ni di mana? Di Arab. Nabi lagi satu, Nabi apa? Ishak di Syam. Selepas Nabi Ishak Syam, lahir siapa? Yaqub. Lepas tu dia ada Nabi-Nabi yang lain. So Nabi-Nabi lain ni, so at least mereka mempunyai turutan Nabi. Yang daripada Nabi Ibrahim kepada Ismail AS, selepas tu tak ada siapa Nabi, tak ada siapa concern. Lebih kurang berapa lama tu? 5,000 tahun. Nampak tak?
Walaupun yang ada kitab itu, sebab itu bila kita nak argue mengenai maklumat yang ada pada orang-orang Kristian atau Yahudi ataupun nak mengajak mereka, nak berdebat mereka, kena hati-hati banding dengan kita berdebat dengan orang-orang kafir Quraisy, kerana mereka tu memang dah sesat, totally dah sesat lah, kan? Yang mereka ada kitab lagi, kitab, walaupun tak terjaga seperti mana kita menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at least mereka ada. Okay, sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai kisah-kisah Bani Israel, Nabi kata apa? Nabi kata jangan mendustakan mereka dan jangan menerima sebulat-bulatnya. Apa yang mereka sebut, kalau ada maklumat tu dalam kitab Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah kalau sekiranya tidak bercanggah. Tapi kalau tak ada maklumat-maklumat itu, jangan mendustakan dan jangan terima. Jangan mendustakan maklumat itu, mungkin boleh jadi betul. Kenapa Nabi kata jangan dustakan? Oh, ini tipu ni, kan? Kerana maklumat tu kita ada kat kita, dan jangan juga kamu terima. Tapi kalau ada maklumat pada dalam kitab mereka dan ianya membenarkan apa yang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh terima, tak ada masalah, kan? Tapi kalau tak ada maklumat dalam kita punya, dia je ada, contohnya apa? Contohnya iblis masuk dalam syurga menggoda Nabi Adam AS dalam bentuk apa? Ular. Ada tak dalam kita punya ni? Adakah ianya mengganggu akidah kita? Tak, kan? Tak mengganggu akidah, kan? Mungkin boleh. Jadi benda-benda macam tu jangan kita nafikan. Oh, ini tak betul ni, kerana alasannya tak ada dalam tu. Tak. Nabi kata, orang kata, jangan mendustakan dan jangan mengambilnya. Macam itulah. Maknanya kita ni lebih kepada menentukan, berhati-hati dalam menerima maklumat. Okey. Panjang cerita ini. Okey, jadi bila kita sebut 5,000 tahun tu atau 6,000 tahun secara, kalau kita ambil 100 tahun setiap generasi, sudah tentu untuk berlaku percanggahan, penukaran itu lebih mudah banding dengan yang saya sebut tadi di Syam. Di Syam sana tu, walaupun ada dia punya keturunan. Okey, jadi kalau kita ambil kira mengenai Abdullah siapa tadi? Amr bin Luhai bin apa? Yang membawa perubahan dalam apa? Tahu tak macam mana dia bawa datang patung kasut? Dia dikatakan, dia Amr, okey, tadi kita sebut apa? Selepas ke sebelum? Selepas Adnan. Berarti Adnan katakan, saya sebut tadi lebih kurang 20, kan? So 2000 tahun. Bermakna sudah masa berlalu lebih kurang 4000 tahun. Kan? Kalau selepas Adnan sudah 4000 tahun. Sebab sebelum tu 40 generasi, kan? 4000 tahun sudah mula Amr bin Luhai. Dia adalah seorang asalnya dia seorang ketua ulama zaman tu lah, dan dia tu dihormati. Jadi bila ketua kata, semua orang akan ikut, betul tak? Jadi dia dikatakan, Amr bin Luhai dikatakan dia pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam dan dia melihat salah satu gereja ke, salah satu tokong ke, apakah mereka menyembah berhala. So dia nampak macam menarik lah. Syok lah. Oh, kita punya Tuhan ni tak nampak, kan? Oh, dia orang punya Tuhan nampak, kan? Jadi dia pun membawa datang satu patung. Satu patung yang ada nama lah. Nama tu saya tak ingat apa, Hubal ke apa benda. Hubal ya? Itu kena refer balik apa ni. Okey. Jadi dia bawa patung tu dari mana? Dari Syam. Syam ke Mekah, kota Mekah. Sebab dia pergi mengembara. Dia mengembara dalam perjalanan dia berdagang dan sebagainya. Dia bawa datang satu patung, dia letak di dalam mana? Dalam Kaabah. Dan dia kata kepada pengikut-pengikut dia, sebab dia ketua, kan? Semua orang kena dengar dia punya cakap.
So dia kata kepada mereka, mulai hari ini kita bukan menyembah, tak tahu apa dia punya ucapan dia, saya tak ingat. Maknanya kita muliakan. Kita muliakan patung ini kerana kita nampak Tuhan mereka tu kita nampak, Tuhan kita tak nampak. Bila iman kita tak kuat, kita akan jadi macam tu lah, kan? Jadi mula jadi satu. Lepas beberapa ketika dia pun, bila dia buat macam tu, seorang ulama, seorang yang dihormati, ketua masyarakat, bila dia buat macam tu, siapa yang akan suka? Siapa yang akan suka? Semua akan suka. Agaknya, ni saya tanya ni pendapat. Siapa yang akan suka? Kalau saya pergi curi dekat mana-mana, siapa yang akan suka? Syaitan lah akan suka. Jangan lupa syaitan. Syaitan ni main peranan yang penting. Okay? Main peranan penting walaupun manusia dia buat. So dia datang dalam mimpi dia ke, memberi ilham kepada dia. Oh, di sana ada lagi patung. Patung Amrumia ni satu je. Ada patung lagi. Patung yang pernah musnah di zaman siapa? Zaman siapa ada patung? Penyembah berhala. Ibrahim? Nabi Nuh. Awal lagi Nabi Nuh dah ada. Dah sebut dalam Al-Quran kan? Surah kisah Nabi Nuh. Apa nama-nama Tuhan yang disebut dalam surah Nuh? Saya tak ingat. Apa nama-nama? Ada nama tu biasa. Surah Nuh. Tengok surah Nuh. Surah Nuh surah yang keberapa? Surah yang keberapa? 31? 71. Muka surat? Nuh. Ni dia. Ayat 23. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Okay? Yang membawa maksud, mereka berkata, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan juga tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu satu. Ada Tuhan lain lagi daripada yang disebut secara khusus. Wadda, Yasuwa'a, Yaghusa, Ya'uqa, wa Nasra. 5 Tuhan. Jadi dikatakan, ini maklumat sejarah lah, dikatakan, maknanya ada patung dah di zaman Nabi Nuh kan. Nuh lagi awal daripada Nabi Ibrahim AS. Jadi syaitan datang kepada Amr bin Luhai, dia bagi tahu bagi ilham, gambaran-gambarannya. Oh, ada lagi patung-patung, kamu pergilah cari dekat mana patung tu ada. Kan? Dia katakan dekat Jeddah ke apa, tak tahulah, wallahualam. Ini maklumat sejarah. Jadi dia pun carilah, jumpalah patung-patung itu. Bawalah datang patung-patung itu. Tambahlah satu tadi, jadi 5. 1 campur 5 berapa? 6. Mungkin lepas tu dia dah mati lah. Kan? Jadi dia punya pengganti dia main peranan juga. Tambah lagi. So kita ada berapa ribu tahun lagi? Lebih kurang 2000 tahun kan? Berapa? 20 lah. 2000 tahun. So dalam 2000 tahun itu, bayangkan patung-patung itu sama ada dicari, dijumpa atau direka atau buat macam, sampailah kepada berapa jumlah patung. Nabi SAW dah datang, ada berapa patung? 360 patung. Siapa yang angkara siapa? Jadi awalnya ini, lepas tu dia punya pengikut dia kan. Jadi begitulah dia, akidahnya sudah rosak. Sampai dah dalam 2000 tahun tu, kalau 100 tahun pun orang dah boleh jadi apa? Boleh jadi lupa segala-galanya kan. Jadi ini dah beberapa 2000 tahun contohnya. Jadi benda itu dah, Islam tu dah tak ada dah. Dari segi akidah baik, dari segi syariat pun baik. Dari segi syariat, Nabi Allah SWT sebut dekat sini dalam ni, dia depan saya ada ayat ni. Surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 103. Dia kata apa? Allah kata,
ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Iaitu Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, adanya sa'ibah, adanya wasilah, adanya ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Apa itu benda-benda yang kita sebut tu tadi? Syariat orang kafir yang sudah ubah. Tadi yang kita sebut tu patung-patung kan? Akidah. Ini syariat dia. Lembu-lembu jenis ni, lembu jenis ni orang tak boleh makan. Orang perempuan tak boleh makan. Orang ini tak boleh makan. Ada cacat sikit tak boleh makan. So dia ada dia punya. Siapa yang menentukan syariat itu? Allah tak kata begitu pun. Nampak tak? Jadi ini perubahan dalam syariat mereka. Jadi totally dah berubah. Nak betulkan balik, ingat senang ke susah? Betapa Nabi SAW menemui cabar penentangan daripada mereka. Tapi agak-agaknya di antara dalam 5-6 ribu tahun tu, rasa-rasanya ada tak orang yang masih, walaupun ketua-ketua dia semua dah lingkup, dah tukar agama dan sebagainya, agak-agaknya masih ada lagi tak orang yang mengikut betul-betul, oh ini dia orang ni lakukan benda perubahan ni, ini tak betul ni. Mesti ada kan? Yang itulah yang disebut di dalam beberapa riwayat hadis. Di sana tak silap saya ada 4 orang. 5. 4-5 orang lah. Tapi yang saya baca ni ada 4 orang riwayat yang disebut secara khususnya. Antaranya siapa? Antaranya Waraqah bin Naufal. Lagi? Waraqah bin Naufal. Ada lagi beberapa orang. Sekejap saya tengok nama dia orang dulu. Yang ada ikut yang direct dengan Nabi Ibrahim boleh dia tak ikut mana-mana. Abdullah bapa Nabi. Macam mana tahu? Mungkinlah. Mungkin saya tak tahu. Yang saya tahu nama saya sebut nama dia yang saya tahu. Dan tak semestinya 4-5 orang ini juga mungkin ada tapi tak terkenal ataupun tak ni. Okey. Antaranya yang paling terkenal Waraqah bin Naufal ni dia dia walaupun mereka tak Islam tapi mereka anuti agama yang dipanggil Hanif. Hanif yang kita baca tadi tu. Hanif. Jadi cuma nak menentukan Hanif ni apa makna, yang kita dah tahu agama lurus. Jadi agama yang dibawa nanti sebab slide ini banyak sangat saya tak ingat nama dia semua. Dekat sini. Okey, jadi ada 4 orang yang dikatakan apa? Dikatakan menganuti agama Hanif. Antaranya Abdullah bin Waraqah bin Naufal, dan seorang lagi yang agak terkenal Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Kena ingat nama dia macam tu. Kenapa nanti saya sebut. Nama dia apa? Zaid bin Amr bin Nufail. So, secara ringkasnya apa yang saya ingat mengenai mereka, Waraqah bin Naufal ramai yang kita kenal kan, di mana dia menganuti agama, dia mempunyai maklumat yang banyaklah mengenai agama Yahudi dan juga mengenai agama Kristian, Nasrani. Dan dialah yang memberi penjelasan kepada Khadijah ketika mana Rasulullah SAW apa
menerima wahyu kan. Yang 3 orang lagi tu mereka mencari-cari agama yang sebenar. Kerana mereka mungkin dah dapati dah banyak dah berubah dan sebagainya. Mereka kata ini ke? Macam orang ambil gambaran begini, dekat China sekarang kan ada macam-macam orang kan, macam-macam agama kan. Agama Islam ada lagi kan? Berapa ramai agama Islam mereka? Dan dia punya jumlah penduduk yang menganuti agama Islam lebih banyak daripada jumlah penduduk Malaysia. Tak silap saya 20 juta. Dululah 20 juta. Sekarang mungkin lagi tambah. Di mana mereka menganuti agama Islam. Kan? Tapi mereka tak ada identiti dah. Tak ada beza di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Tanya nama kamu apa? Nama saya Mai. Mai contohnya. Apa yang Cina tu nama apa? Hasan. Nama Mai tu apa mana dia? Hasan. Nama dia Hasan. Tapi dari segi amalan ni tak ada, langsung kosong. Islam pun tak reti baca, Quran pun tak reti baca. Mereka semua mak bapak dia minum arak dan sebagainya. Dia sendiri terpelihara tak minum arak. Contohnya kan. Jadi mereka mencari-cari yang mana satu Islam. Di sana memang tak ada lah, kitab-kitab semua tak ada kan. Mereka bila ada pembukaan macam ni boleh mengembara ke negara-negara lain, mereka datanglah ke Malaysia, pergi sana, pergi sini dan semuanya mencari kebenaran. Nampak tak? Jadi begitu juga di dalam, saya bayangkan mereka juga mempunyai orang-orang yang begitu mahu mencari kebenaran. Jadi antara 4 orang itu, Waraqah bin Naufal memang dia dah mati sebelum siapa? Sebelum Nabi dilantik sebagai Nabi. Kan? Tapi dia dah tahu bahawa berapa lama wallahu alam lah, maknanya dia terima, Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, dia dah tahu kan. Tapi lepas tu tak silap saya berapa minggu ke berapa bulan ke dia meninggal. Sebab tu dia kata kalaulah apa yang dibawa oleh Muhammad SAW ini, aku masih hidup lagi masa tu, aku akan mempertahankan dia, aku akan mengikuti dia. Tapi tak sempat dia nak tu, dia dah meninggal. Yang lain 2 orang lagi tu, dia pun macam tu juga, mencari kebenaran, nak cari apa agama Islam, agama Hanif yang sebenarnya, tapi belum sampai Nabi SAW mereka meninggal dulu. Mereka dah meninggal. Cuma seorang ini je, yakni Zaid bin Amr bin Nufail, dia mengembara. Dia mengembara sampai pergi ke Syam, sampai pergi ke beberapa kawasan untuk mencari kebenaran, dan dia jumpalah orang-orang tertentu. Pukul apa sekarang ni? Saya tengok video pun dah padam. Bermana dah habis sejam. Apa? Tu nama dia, 2 orang yang mana mereka mencari kebenaran tapi belum sampai ke tu, dia orang dah mati. Belum capai mereka punya cita-cita, dah mati. Cuma Zaid bin Amr bin Nufail, dia ini cerita dia panjang. Kita tangguhkan dulu cerita dia. Bagi saya ulang kaji dulu. Okey? Kerana dia biasa jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia biasa jumpa, tapi biasa jumpa bila? Dalam satu majlis kenduri ke apa ke tak tahu. Masa tu Nabi tak jadi Nabi lagi. Tapi dia biasa jumpa Nabi SAW dan dia offer kepada dia daging-daging. Dia tak makan daging-daging tu. Kerana disembelih bukan dengan nama Allah SWT. Okey? Jadi menunjukkan dia tu memelihara agama Nabi apa? Nabi Ibrahim AS, Hanif. Jadi ada banyak cerita lagi dan kita kena tahulah sedikit mengenai, sebab kadang-kadang orang tanya, dia ni Islam ke, dia ni tak Islam ke. Contohnya macam Nabi, mak bapak Nabi SAW Islam ke tak Islam ke, Hanif ke dan sebagainya kan. Jadi macam-macam di sana ada ni. So yang ini yang ada riwayat, saya berani ceritalah. Nanti kita cerita lagi. Okay, so kita akan mula dengan siapa? Zaid bin Amr bin Nufail. Kalau itu ada satu kajian 7 orang.
Ha? Kajian. Ah. Mungkinlah. Mungkin dia kajian ni berterusan, cuma siapa dapat maklumat dia dapatlah. Siapa tak dapat maklumat maka dia tak dapatlah. Okey. Ada apa-apa soalan? Dalam riwayat Abdullah bin Surial, Ha? Yahudi tanya dengan Ha. hukum apa kan? Hukuman Apa dia nak tanya? Sedangkan Abdullah bin Surial ni kan pendeta dia. Betul. Dia nak cross check. Apa tujuan dia? Dalam riwayat yang dalam Sunan Baihaqi tu, apa yang saya lalu tadi tu, satu dia orang nak test apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap ni betul sama seperti mana kita punya ajaran ke atau lain. Itu satulah, nak test satu. Kalau dia kata sama seperti kita ikutlah. Tapi kalau tengok jam tu sama kan, tapi kenapa dia tak ikut? Kan? Itu satu, nanti kita cuba lihat lagi. Kemudian yang kedua tu, kenapa dia orang nak tanya kepada Nabi? Itu saya pun pelik juga. Patutnya dia orang dah tak percaya kepada Nabi kan. Dia orang beramal dengan dia punya kitab dia. Tapi mungkin juga mereka, apa orang kata, ini pendapat saya lah. Kerana mereka tahu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat apa? Dapat sambutan. Dan mereka mau tak mau mereka tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada yang ni kita kena tengok apa? Tengok bila sebenarnya berlaku. Tapi dalam riwayat Baihaqi tadi menunjukkan seolah-olah mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada Mekah, berhijrah dekat situ dan berada dekat situ. Kalau dah lama di Madinah lah ya, kalau mereka dah berada lama, so mereka mau tak mau sudah menjadi kafir zimmi. Maknanya mereka terpaksa patuh kepada yang Nabi lah, kerana mereka dah jadi kafir zimmi. So yang tu kena tengok maklumat sejarah lah, bila kalau dah lama. Kalau baru, itu mungkin soalan kita boleh tanya, kenapa dia orang tak iktiraf Nabi pun, kenapa dia nak ni? Jadi kalau dah lama, mungkin 2-3 tahun ke, maknanya mereka kan sudah ada perjanjian. Walaupun mereka tak mahu menerima Islam, tapi mereka sudah mempunyai perjanjian damai dengan Nabi. So mereka kena taat kepada Nabi, kan? Macam itulah kot. Jadi sebab kalau mereka memang berdamai dan sudah mempunyai perjanjian, maka mereka kena ikutlah. Ialah melanggar jugalah. Sepatutnya macam soalannya, mereka mahu mengikut perjanjian, maknanya mereka tanya kepada Nabi kerana mereka patuh kepada perjanjian. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu yang sebenarnya, mereka tak mau. Macam itulah. Kan mereka ada di kawasan Madinah sampai bila? Sampai zaman Umar bin Khattab, kan? Lepas tu dah bermacam-macam berlaku. Sebelum perang Ahzab pun mereka sudah mempunyai perjanjian. Jadi sebab tu saya kata tadi, sama ada immediately ataupun sampai peperangan Uhud. Sebab perjanjian tu tak silap saya berlaku selepas peperangan Badar, kan? Masa peperangan Badar tu di antara orang kafir dengan orang Quraisy, walaupun orang Yahudi ada kat situ. Jadi bila kena tengok detail dekat situ. Maklumat baru kita boleh tahu dia punya cerita sebenarnya. Wallahu a'lam. Okey, semua Puan Salhaya okey? Okey. Puan Sarah? Insya-Allah. Zaid bin Naufal bin, sebab dia ada kaitannya dengan orang yang dijamin masuk syurga. Berapa orang dijamin masuk syurga? 10. Siapa dia? Bukan lebih, Ha? Bukan lebih.
yang disebut secara namanya 10 orang. Yang lebih of course lah. Yalah, itu semua tak disebut. Maknanya Asyar 10 nama disebut dalam satu riwayat itu. Of course ahli Badar, lagi ada macam mati syahid, Bilal bin Rabah, dan banyak nama lagi kan yang disebut secara perseorangan. Tapi yang secara khusus di 10 orang tu, antaranya siapa? Puan? Masya Allah. Lagi? Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Talha, kan? Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Abu Ubaidah, Al-Jarrah, dan last sekali anak dia. Anak yang kita sebut ni. Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid. Anak kepada Zaid. Sebab tu saya fokus nama dia ni kerana ada dia baru tahu cerita. Okey, so moga kita dapat manfaat daripada apa yang kita belajar hari ini. Salah silap saya mohon ampunan maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana geng Haji Zakaria? Temannya mana? Tak datang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih.